First, korang masukkan butter dulu. First, masukkan butter dulu. Lepas tu bila butter dah panas, dah cair, masukkan ayam. Butter dah cair, masukkan ayam. Bila ayam kulitnya dah sedikit keperangan macam ni, korang boleh angkat ayam tu. Dia tak keperangan tapi colour dah lain. Saya angkat juga. Next, korang masukkan halia bawang putih. Masukkan halia bawang putih. And then bagi dia wangi sekejap, masukkan beras yang telah dibasuh. Bang, bau dia ni bapa sedap bang. Kemudian masukkan air yang telah disukat. Masukkan air 2 mangkuk. Masukkan chicken powder. Masukkan chicken stock. Lepas tu daun pandan, batang daun bawang dan kemudian sedikit garam. Masukkan bawang, masukkan garam. Kacau sebati. Masukkan kembali ayam yang korang masak tadi sekejap. Capuak ayam tadi. And then korang boleh masak selama 35 minit. Masak sampai dia masak. Untuk sos, korang letak cili merah, cili padi tumbuk sehingga lumat. Cili merah, cili padi. Kemudian korang boleh masukkan jus limau kasturi, sedikit brown sugar. Dah siap. Masuk cuka, masuk gula. Siap sos. Next, untuk kicap dia pula. Simple je guys. Korang letak halia, bawang putih. Halia, bawang putih, cincang dulu. Kemudian korang tabur daun bawang dan letak minyak panas. Halia, bawang putih tadi, kita curah minyak. Kemudian korang boleh letakkan sedikit kicap cair. Kacau sebati. Dah siap. Letak kicap cair. Dah siap. Bang, tengok tu bang. Cantik kejadian dia. Tada! Letak sos cili sikit. Letak sos kicap sikit. Siap. Nasi ayam ikan. Bau nasi ni sedap bang. Semerbak. Taste rasa nasi dia dulu. Sedap gila nasi ni bang. Ada rasa butter premium. Walaupun letak ikan, tapi rasa ikan tu tak overpower. Cik taste dengan sos ni pula. Sos kicap sikit. Bismillah. Wow. Sos dia lain macam. Rasa pelik. Dah kata kena follow resepi, kan dah tak jadi. Okay guys, jumpa lagi.